ban. Korang buat apa ni? Tengah suwo. 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 Okay. Suwo. Kenapa nak kena suruh-suruh macam ni? Tada! Selamat datang ke Two Brother Podcast dan ini adalah lutut dan juga aurat, okay? Okey. So, hari ni topik kita adalah Pasal aurat. pasal aurat. Okey. So, sepatutnya kalau kita pakai seluar macam ni, boleh ataupun tidak? Biasa zoom in sikit. Okey, tak nampak dah. Boleh ataupun tidak? Jangan Google. Guna ilmu sesat tu. Ha. In general tak boleh. Tu common sense ke? No, pergi ambil stokin. In general. Kasut mana? Kasut ada ke? Baju badminton dah ada. Kasut badminton ada tak? Noise. Nice. So, apa je pasal aurat je tu je? Okay, itu je. Saya akan topik kita pula. So, Panglima Tentera Darat yang kena tangkap tu, tahu tak isu semasa Syafiq? Tahu? Okay, siapa yang tangkap tu? Tak tahu? So you don't know? Tak. Topik dia, fikir topik tepat. Sambunglah cerita ni. Panglima darat. Bila Panglima Darat dah ditangkap di soal siasat sebagainya, orang banyak salahkan Anwar Ibrahim sebab dia kata Zaman Madani ni macam-macam corruption terjumpa. Soal betul atau tidak salah Anwar? Asal tiba salahkan Anwar ni? Sebelum Anwar banyak corruption tak? Betul? So sebenarnya salah Anwar atau tidak? Adakah salah Anwar disebabkan banyak corruption dijumpai? Ataupun sebenarnya disebabkan Anwar lah banyak corruption yang didedahkan? Disebabkan corruption sebelum ni. Kenapa kita sebut satu nama je? Sebab kita ambil leader kan. Kalau corruption tu tak datang daripada dia, we won't know. We won't know. Yeah. Nobody knows. Unless somebody expose. Contoh macam kes Ye. Tahu Ye? Ya, tahu? Apa dia? Kanye West. Tak tahu? Tak tahu juga. How are we going to do this podcast if nobody knows the issue semasa Ye? Kau je lah yang tahu ke? Ha? Kau je lah yang tahu. Ye ni adalah satu term yang digunakan dalam tentera, di mana dia panggil sebagai gundik-gundik ataupun macam pelacur murahan lah. So contohnya hari kita akan repat dengan Ye. So Ye itu merujuk kepada tu. So yang akan menjadi mangsa ni adalah junior punya pegawai. Dia akan suruh gunakan junior pegawai ni untuk dapatkan tempahan. Dia kedua guna duit junior pegawai ni. Yang selepas tu lepas tu yang beli alkohol dan sebagainya. Jadi selepas tu jadilah Ye. Lepas tu? Pergi macam tu je? Oh, you know. Lepas dah. Pop ye, gerak ke kanan. So sekarang ni kita akan ada part 2 selepas hantar #no. Siapa nak follow tak? Hantar dia orang pergi ke club badminton.